Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, mengarahkan Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, menyediakan laporan penuh berhubung insiden seorang anggotanya yang ditengking oleh seorang individu di tempat awam, seperti yang tular di media sosial baru-baru ini. Menurut beliau, pihak kementerian tidak akan membuat sebarang kenyataan lanjut sehingga laporan rasmi diterima daripada pengurusan RELA. Datuk Seri Saifuddin menjelaskan bahawa tindakan berhati-hati perlu diambil bagi memastikan setiap maklumat yang diterima adalah tepat dan tidak menimbulkan kekeliruan. Dalam video yang tersebar, seorang anggota RELA Warga Emas kelihatan ditengking oleh seorang lelaki, namun beliau kekal tenang dan tidak membalas tindakan tersebut. Kejadian itu telah mencetuskan pelbagai reaksi daripada orang ramai di media sosial. Pihak berkuasa kini meneliti punca sebenar kejadian bagi memastikan keadilan kepada semua pihak terlibat.